Assalamualaikum semua. Hari ni kita cek pokok rock melon kita. Okay, kita nak buat apa ni, pruning buah. Kita tengok, jika buah pokok ni banyak, kita kena pruning. Kita tinggal satu pokok 2 biji saja. Okey, untuk supaya buah dia lebih besar. Tengok, yang ni pokok ni ada 1 2 3 4 Okey, ada 4. Atas sana saya dah potong dah. Ni saya dah potong. Okey. Walaupun buah dia ada, kita jangan sayang, kita kena potong ni buah-buah dia yang lebih tadi. Okey. Supaya pembesaran buah dia lebih maksimal. Okey, supaya grade dia dapat cantik. Ni ada 4 pun nak kena potong ni. Okey. Ada 4 nak kena potong ni. Okey. Kita tengok keadaan buah dulu, nanti kita potong. Tengok mana yang lebih baik. Okey, ni buah yang dah besar. Okey. Buah dia bergayutan. Okey. Okey, ni bunga dia. Ini bunga yang dah ada buah, bunga betina. Okey. Buah lagi. Dia lagi. Itu pun ada. Ini pun ada. Ini tak silap saya melon import ni. Yang biasa jual dekat pasar malam. Rasanya rangup dan manis sedap.